B. Nama kau Mat. Nama kau Mat. Mat time. Time apa? Time lambat lah tu. Hari ni kan, aku nak tanya orang, apa yang aku geram sangat kan? Aku nak tanya orang, kalau korang jumpa diri korang 10 tahun yang lalu kan, korang nak cakap apa? Cakap lalu kan? Tahu berbual macam mana? Manakah orang Melayu di CBD? Melayu mesti bawa motor lah. Okay, cepat punya. Berapa ni? 19 tahun, nama siapa? Syahid. Syahid. 19 tahun Syahid. Nak cakap apa dengan 19 tahun Syahid? 10 tahun lepas, at 23 apa tengah buat apa? Masih belajar. Diploma? Degree. Tengah degree? 23 years? Wow. Maybe one is to cari your specialization earlier. Jadi boleh specialize in that particular industry or skill faster. By the time you are at mid-30s or whatsoever, you are considered an expert in that field already. Jangan stres sangat lah. 12 tahun stres apa kak? PSLE. Oh Masuk iyalah. express ke, NA ke, just enjoy life lah. Dulu banyak stres Betul. Kenapa stres pasal sekolah? Pressure dengan ibu bapa ke macam mana? I guess just expectations from everyone lah, because like everyone just put pressure on you. Right. Macam mana Macam-macam nak cakap. Actually banyak gila lah. Okay, satu Sebab lah. tak tahu bila nak start. Focus on my studies lah. And also pursue on something that I love to do. To save money. Broker bilang so simpan duit. Number two, start investing earlier kalau ada extra duit. At that age, selalunya orang cakap kalau ada extra duit Simpan lah. Kalau boleh jangan pergi keluar dengan girlfriend sangat lah. Are you married now? Ya. Masya Allah. Ada anak? Ada. Masya Allah. Berwawasan. Hidup tu please.